Apa yang terjadi dekat akaun emas Public Gold kalau pemilik akaun emas tersebut meninggal dunia, tuan-puan? Okey, yang pertama, tuan-puan, pewaris kepada akaun emas tersebut boleh menutup semula emas yang ada dalam akaun emas tersebut. Bagaimana caranya, tuan-puan? So, tuan-puan kena stay and save video ini. Semoga ramai lagi dapat manfaat dengan simpanan emas. Okey, yang pertama, tuan-puan, pewaris tersebut boleh walk in sahaja ke branch Public Gold yang berdekatan. Antara dokumen yang diperlukan adalah yang pertama, tuan-puan, IC kepada pewaris. Yang kedua, tuan-puan, CJ kematian si mati. Yang ketiga, tuan-puan, adalah surat kuasa pentadbir harta pusaka daripada mahkamah. Dan yang keempat, tuan-puan, adalah surat bukti ada hubungan dengan si mati. Contohnya sijil kelahiran, sijil nikah, tuan-puan. Okey, apabila sudah cukup dokumen tersebut, pewaris boleh walk in ke branch Public Gold yang berdekatan. Prosedurnya untuk menutup emas-emas yang ada dalam akaun emas gap, sama seperti kalau kita nak tutup duit yang ada dalam akaun bank, tuan-puan. Jadi untuk siapa yang belum ada akaun emas fizikal, tuan-puan boleh mulakan tabungan tuan-puan dengan serendah RM100. Bagaimana caranya, tuan-puan? Boleh rujuk link di bio saya, ataupun tuan-puan boleh sahaja tengok video yang saya pin di bio saya, tuan-puan. Semoga bermanfaat.